Okay, kepada cikgu yang kena buat minit mesyuarat tu, boleh gunakan notebook LM untuk buat minit mesyuarat. Baik, ini adalah paparan depan dia di mana kita akan tekan create new untuk buat kita punya minit mesyuarat baru. Okay, jadi dekat sini adalah tempat untuk kita upload file kita. Jadi saya akan upload saya punya file, iaitu file audio dan juga template minit mesyuarat kosong. Okay, jadi kita ada audio setakat ni upload M4A, MP3, MP4 boleh. Kalau tak boleh, boleh cuba upload dekat Google Drive dan select daripada sini sourcesnya. Okay, yang ni saya upload minit mesyuarat kosong lah, template. Okay, jadi kita tekanlah open. Baik, tunggu sampai dia upload semua sekali. Dah tak pusing tu, dah settle lah tu. Okay, kemudian tekan studio dan tekan report dan tekan create your own, atau kalau malas boleh ambil meeting summary lah. Okay, tapi itu ikut format dia. Okay, jadi kita ambil create own dan pastikan language kita pilih bahasa Melayu sebab default dia adalah bahasa Inggeris. Yang ni saya dah siap-siap untuk default saya bahasa Melayu. Jadi kat sini penting kita buat kita punya prompt dekat sini, di mana prompt ni kita nak sesuaikan ikut laras bahasa atau apa-apa sahaja. Yang ni paling penting lah, kena cakap detail, tak boleh skip. Okay, gunakan kita punya template minit mesyuarat. Okay, kat sini yang kita perlu nyatakan apa yang kita nak. Kalau nak letak kehadiran pun letakkan dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi akhir sekali hasilnya kita akan lihat lepas kita tekan generate. Okay, jadi bila kita tekan tu kita tengok hasil dia. Okay, ni hasil dia. Okay, jadi akhir tu kita kena ni kena cek semula, jangan serah bulat-bulat, sila semak semula dan pastikan kita tahulah apa yang berlaku supaya kita tengok ada yang tak kena, kita tahu kat mana kita nak repair. Jadi kita boleh tekan copy. Okay, kat atas tu ada copy, tekan copy. Okay, kemudian bukalah dekat Word ke Google Docs ke, kemudian paste. Okay, ini saya dah paste. Okay, so ni dia mengikut format yang saya bagilah. Okay, yang paling penting tolong cek semula, jangan 100% copy paste siap. Tak, tolong cek semula. Cuma ni sangat memudahkan kita lah, tak perlu nak dengar recording berpuluh-puluh kali. Itu sahaja. Terima kasih.